Hello, selamat pagi Sejak Santo. Hello, saya sekarang ni berada di RNR Seremban. Saya nak tanya ni apa sahaja jam ni? Saya dah berapa lama dekat sini? Saya bayar tol bukan untuk nak hadap jam ni hari-hari lah. Saya pengguna awak hari-hari saya travel KL Melaka. Awak nak tutup jalan macam ni. Kereta banyak nak tutup jalan. Apa bangsat bangang sangat ni? Cik tahu depan tu ada ni, lorong kanan yang orang tengah kita tutup sebab ada buat Kenapa tutup? Saya nak tanya. Ada kerja-kerja fault lane, Cik. Tak boleh ke buat pagi-pagi nanti? Saya keluar ofis pukul 9 jam. Saya keluar pukul 11 malam pun jam. Bilanya tak jam? Saya nak tanya awak. Hari-hari saya sampai rumah pukul 3 pagi. Hari-hari. Saya penat lah macam ni. You are so bullshit, you know. Apa bangsat tutup pukul 9, pukul 11 dah tutup? Apa bangsat sangat you all ni, ha? Tak ada perasaan ke? Aku ada anak lah bangsat. Minta Cik sabar. Banyak tutup lah pukul 3, 4 pagi. Allah, hai. Kau nak aku sabar apa? Dah 1 bulan aku macam ni. 5 bulan lah. Aku berulang macam ni. Puki lah. You all memang puki mak lancau, babi semua, tahu tak? Boleh tak selesaikan benda ni? Berapa lama nak hadap benda ni semua? Tutup jalan ni untuk apa? Aku nak tanya. Untuk kerja-kerja payment, Cik. Untuk kerja fault lane sebelah kiri tu. Sekarang ni kita buat tutup tu start pada pukul 10 sampai pukul 3, Cik. Boleh tak you all lambatkan sikit tutup tu? Aku nak tanya kau. Pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, tak ada orang guna. Orang balik kerja lah. Aku lepaskan orang yang duduk KL ni dulu. Aku balik pukul 9. Jam. Aku balik pukul 11. Jam. Kau nak tahu aku balik pukul berapa, bangsat? Kau cakap dengan aku pukul berapa aku patut keluar? Kau cakap. Aku travel hari-hari lah KL Melaka. Sial lalu. Kau cakap dengan aku. Cakap. Pukul berapa sepatutnya aku kena keluar ofis? Kau bagi aku timing yang tak akan jam. 1 kilometer. Cakap. Kau dah tahu malam lori nak semua nak lalu dah jadi terhegel-hegel. Ni buka lah 2 lorong. Otak kau pergi mana, ha? Mana kau punya manager? Bangsat babi lancau.